Okey. 2 hari ni kecoh tentang isu kuil dengan tanah Jekyll tu. Ada orang tanya kat mana lokasi kuil ni. Okey. So aku nak tunjuk korang hari ni kat mana lokasi kuil tu sebenarnya. Kita berada di tengah-tengah bandaraya Kuala Lumpur ni hari ni. Okey. Ini menara AIA. Itu Jekyll Mall Jekyll Mall. Ini Jekyll Mall. Itu Selangor Mansion depan tu. Okey, Jekyll Mall. Ini Jekyll Mall kat sini, belah kanan. Sebelah kiri ni Jalan Bunus. Okey, dapat Jekyll Mall belah kanan ya. Sebelah kiri ni, betul sebelah dengan May Tower. Akan adalah ini dia. Lokasi tanah jadi isu di depan ni. Sebelah kiri ni. Inilah dia. Jadi isu. Iya. Dapat lihat. Ramai orang. Inilah tanahnya yang nak dijadikan masjid. Di antara Plaza City One dan juga Menara May Tower. Ini tanah dia. Lokasi dia. Menara Jekyll depan tu. Sebelah kiri tu Menara Jekyll. Itulah keadaan kuil. Jekyll Mall. Sepanjang jalan May Tower. Lokasi tanah hak milik Jekyll yang akan dibangunkan jadikan masjid.